Jangan tunggu ada mood baru nak berusaha. Jika kita hanya bekerja apabila kita ada mood, sampai bila kita nak berjaya? Sebab orang yang berjaya bukan sentiasa bersemangat. Mereka belajar untuk terus bergerak walaupun semangat sedang tiada. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Uthman Haji Sulaiman. Selamat datang ke Bicara Rezeki 1 ke 2 minit setiap hari. Pernah tak rasa bila bangun pagi hari, rasa malas, tak ada semangat, tak ada mood nak buat apa-apa. Lalulah kita berkata, nantilah esok aku buat. Masalahnya, esok pula kita ulang perkara yang sama. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Akhirnya, impian kita masih berada di tempat yang sama. Cuba fikirkan, adakah kejayaan bergantung kepada mood kita? Dah tentu tidak, kan? Semangat memang penting, tetapi disiplin yang lebih penting. Kita mungkin tidak akan sentiasa bersemangat untuk bekerja, tapi kita boleh memilih untuk tetap melakukan apa yang perlu, walaupun hanya sedikit. Hari ini sikit, esok sikit lagi langkah, lama-kelamaan kita akan melihat perubahan. Jangan tunggu semangat datang untuk bermula. Mulakan dulu, kerana tindakan itulah yang kadang-kadang akan melahirkan semangat. Jadi, kalau ada sesuatu yang sudah lama anda tangguhkan, buat satu tindakan kecil hari ini. Tak perlu sempurna. Yang penting, mula. Kerana rezeki tidak datang hanya kepada orang yang menunggu. Perlu berusaha, berdoa dan tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kongsian ini memberi inspirasi dan manfaat, kongsikan kepada seseorang yang anda sayangi. Ikutilah saya untuk lebih banyak perkongsian dalam siri Bicara Rezeki 1 ke 2 minit setiap hari. Maklumat lanjut dan panduan untuk langkah yang pertama ada dikongsikan pada link di bio profil saya. Buat sedikit hari ini, ulang lagi esok, lama-lama perubahan akan kelihatan. Mulakan dengan satu tindakan yang baik, kemudian teruskan dengan istiqomah. Ingat, satu langkah kecil hari ini mungkin menjadi permulaan kepada perubahan yang besar esok. Wassalam.